Assalamualaikum semua. Pernah tak kita terfikir, dengan sumbangan yang sikit pun, kita sebenarnya boleh bawa perubahan yang besar? Hari ni kita nak selami satu inisiatif yang sangat murni dari Sekolah Kebangsaan Kulai 1 yang betul-betul tunjukkan betapa hebatnya kuasa komuniti bila kita bersatu. Jom kita tengok program Ihya Ramadan anjuran mereka. Kita akan lihat macam mana semangat memberi ini dihidupkan dan yang paling best, macam mana kita semua boleh jadi sebahagian daripada cerita yang indah ni. Sempena bulan yang mulia ni, pihak sekolah membuka pintu seluas-luasnya menjemput kita semua untuk sama-sama berkongsi rezeki dan keberkatan. Peluang untuk kita berbuat baik dah ada di depan mata. Okey, program ni akan dimulakan dengan sesuatu yang sangat-sangat istimewa, iaitu majlis sambutan bubur lambuk seperiuk sejiwa. Ini bukan sekadar pasal masak-masak tau, tapi lebih kepada nak eratkan lagi ikatan antara kita dalam komuniti. Jangan lupa tandakan kalender masing-masingnya. Semuanya bermula pada 13 Februari dengan acara gotong royong masak bubur lambuk. Kemuncaknya pula pada 6 Mac, di mana semua hasil sumbangan kita akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk jayakan acara bubur lambuk ni, pihak sekolah senaraikan terus barang-barang yang diperlukan. Nampak tak? Sangat telus. Bayangkan sumbangan kita sama ada beras, rempah, ayam atau santan akan jadi sebahagian daripada juadah yang akan dinikmati bersama-sama nanti. Best kan? Tapi kan, di sebalik meriahnya bau bubur lambuk tu, ada satu misi yang jauh lebih besar. Jom kita lihat apa sebenarnya nadi utama di sebalik program Ihya Ramadan ni. Setiap usaha, setiap sumbangan yang kita berikan, semuanya akan difokuskan kepada 63 orang murid. Ingat ya, ini bukan sekadar nombor, tapi ini adalah 63 harapan dan impian yang kita sama-sama nak bantu realisasikan. Jadi, bantuan ni akan disalurkan terus kepada 63 orang murid asnaf. Merekalah anak-anak dalam komuniti sekolah kita yang datang daripada keluarga yang benar-benar perlukan sokongan. Inilah cara kita jaga kita. Cuba kita bayangkan betapa gembiranya wajah mereka bila dapat barangan keperluan asas macam ni. Sumbangan kita semua bukan saja akan mengisi dapur rumah mereka, tapi yang lebih penting, ia akan mengisi hati mereka dengan rasa syukur dan kelegaan. Dan ini membawa kita kepada bahagian yang paling penting sekali, macam mana kita boleh hulurkan tangan dan menyumbang kepada usaha murni ni. Sebenarnya, pihak sekolah dah mudahkan sangat-sangat proses untuk kita menyumbang. Jadi, rasanya tak ada alasan untuk kita lepaskan peluang berbuat baik ni kan? Anda ada pilihan. Boleh beri sumbangan ikut kesesuaian kita, sama ada dalam bentuk wang tunai ataupun dengan menyumbang terus barangan dapur. Dua-dua sangat dialu-alukan. Kalau nak sumbang wang, cara paling senang anda boleh terus imbas kod QR yang ada di skrin sekarang atau guna saja butiran akaun Maybank yang diberikan. Dengan beberapa klik je, kita dah boleh jadi sebahagian daripada perubahan ini. Mudah kan? Setiap ringgit yang disumbangkan, setiap barang yang diberikan, percayalah, ia akan bawa senyuman dan kelegaan kepada 63 orang murid dan keluarga mereka. Tiada sumbangan yang terlalu kecil bila niat kita ikhlas untuk membantu. Dari lubuk hati yang paling dalam, pihak sekolah dan seluruh warga SK Kulai 1 nak ucapkan jutaan terima kasih atas setiap niat baik dan sokongan anda semua. Ingat ya, ini bukan sekadar kempen derma biasa. Ini adalah bukti kekuatan komuniti kita. Jom kita sama-sama pastikan tiada siapa yang rasa tersisih dan setiap murid di SK Kulai 1 dapat merasai kasih sayang kita semua di bulan Ramadan yang barakah ni. Terima kasih kerana sudi mendengar.